Assalamualaikum semua. Saya daripada Pejabat Bursa hari ini akan memberikan taklimat kewangan untuk pelajar-pelajar baharu sesi Mei 2025. Okey. So, untuk slide yang pertama, kita dibagikan ke 3 bahagian. Yang pertama kita ada bahagian operasi, akaun pelajar dan tajaan. Kebanyakan untuk pelajar, mereka akan berhubung dan berkomunikasi dengan bahagian akaun pelajar dan tajaan lah. Akaun pelajar, kita akan memberi penerangan kepada pelajar tentang yuran dan cara bayaran. Untuk tajaan, kita akan memberi penerangan kepada pelajar berkenaan tajaan seperti MARA, PTPTN dan sebagainya. Okey, ini apa yang perlu dibuat oleh pelajar selepas pelajar mendaftar. Yang pertama, pelajar perlu membuat serahan dokumen kewangan. Dokumen kewangan ada 2. Pelajar boleh dapatkan dokumen tersebut dalam buku pendaftaran pelajar, registration handbook lah. Pelajar sendiri ada terima time tu. So, borang yang pertama, borang pengakuan pembiayaan, dan borang yang kedua, borang perakuan pematuhan polisi KPTM. Salinan UPTM, dia ada 2 salinan, satu untuk pelajar, satu untuk UPTM. Pelajar perlu serahkan salinan UPTM. So, borang ini boleh dihantar ke Pejabat Bursa bermula 19 Mei selepas pelajar mendaftar sehingga 20 Jun, kita bagi tempoh sebulan. Okey, so ini contoh dokumen tersebut. Dokumen yang pertama, so pelajar perlu isi seperti biasa, dan dokumen yang kedua. Okey, next. Okey, yang kedua, cara pelajar nak semak tuntutan yuran semester. Okey, pelajar boleh rujuk struktur yuran yang kita dah sediakan dalam e-admission KPTM. Setiap pelajar akan terima mengikut kursus yang pelajar ambil nanti. Invoice kita akan jana every semester, setiap semester pelajar masuk. Lepas tu, pelajar boleh semak yuran di CMS sebulan selepas mendaftar bagi setiap semester. Okey? Okey. Next. Okey, ini cara pelajar nak semak atau menggunakan CMS untuk semak akaun pelajar dan invoice yang kita charge kepada pelajar. So, ini cara-caranya. Yang pertama, pelajar buka website, masuk ke student portal. Kedua, klik CMS di bahagian bawah di sini. Seterusnya, pelajar boleh pilih internet akses luar, kiranya guna line di luar, intranet guna wifi UPTM lah. Lepas tu pelajar boleh pilih account statement di bahagian finance. Dekat tepi ni ada bahagian finance account statement. Pelajar boleh semak account statement pelajar dekat dalam CMS portal ni. So, seperti sedia maklum, di bahagian debit apa yang kita charge kepada pelajar, yuran setiap semester. Di bahagian kredit, apa yang pelajar bayar dan apa tajaan bayar. Sebagai contoh, MARA dan PTPTN. Okey, ini contoh invoice yang kita akan keluarkan every semester. So, yang saya highlightkan hijau, ini apa yang pelajar perlu bayar sendiri setiap semester. Even pelajar dah dapat pinjaman MARA sekalipun, MARA takkan tajir. MARA hanya tajir yuran pengajian ni sahaja. So, yang hijau ni, pelajar kena bayar every semester. So, nanti bila pelajar dah mendaftar masuk, kita akan charge yuran pendaftaran. So, cover-cover pelajar tanya, Allah, yuran pendaftaran ni, kenapa saya perlu bayar lagi sedangkan saya dah bayar yang 400 masa mendaftar? Okey, untuk pengetahuan pelajar, yuran pendaftaran yang pelajar bayar masa membuat pengesahan penerimaan tawaran, 200.5 sahaja kita ambil untuk tolakkan yuran pendaftaran. Okey? So, yang ni sama, cuma ni cara menggunakan intranet je lah. So, saya akan skip. Skip. Okey. Yang ni saya just buat simple jadual nak bagi pelajar faham bayaran apa yang sebenarnya pelajar perlu bayar sendiri. Yang saya tick tu, itu yang pelajar perlu bayar. Macam PTPTN, saya tulis dekat sini 50% ke 70% sebab PTPTN dia tak tajir yuran pengajian sepenuhnya. Dia hanya tajir sebahagian. So, memang setiap semester pelajar akan kena bayar yuran pengajian juga. Okay, ini cara bayaran. Cara bayaran pelajar aktif boleh buat bayaran di EP KPTM. Kita dah sediakan manual bayaran, pelajar boleh scan QR code yang dah disediakan.
Okey, ini untuk insentif pelajar. Insentif pelajar untuk pelajar-pelajar yang baru masuk. So, yang pertama, kita ada untuk graduan diploma penerima anugerah cemerlang KPTM atau UPTM. Ini untuk pelajar-pelajar yang menerima anugerah semasa Majlis Konvo tahun lepas. So, ini dia punya syarat kelayakan. Pelajar akan diberikan RM2,000 pengajian pengurangan bagi semester pertama sahaja. Lepas tu yang kedua, manfaat ahli keluarga. Manfaat ahli keluarga untuk pelajar yang ada adik-beradik, ibu bapa, anak atau anak angkat yang dah pernah belajar ataupun sedang belajar. Pelajar boleh mohon yang ni. Kita akan bagi 10% diskaun yuran pengajian untuk semester pertama sahaja. Yang ketiga, kemasukan program ijazah sarjana muda UPTM. Ini untuk pelajar alumni daripada KPTM cawangan lain ataupun UPTM sendiri. Kita akan berikan pengurangan RM1,000. Untuk insentif ni pelajar tak perlu mohon. Kita yang akan sediakan untuk pelajar lah kiranya. Yang keempat, yang terakhir, hadiah siswa. Hadiah siswa ni untuk pelajar tahfiz, cemerlang SPM dan anak angkat YPM. Ini syarat kelayakan dia dan pelajar akan diberi RM5,000 secara one off. Untuk insentif yang disediakan di sini, tarikh tutup dia 11 Jun 2025. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh berhubung dengan kami di Pejabat Besar. Okey, taklimat tajaan. Taklimat tajaan untuk pelajar-pelajar. Kita ada pertajaan yang pertama, MARA, PTPTN dan lain-lain. Okey, untuk MARA, kita ada 3 kategori. Kita ada PROPI, TESP dan GRAB. Okey, untuk pelajar sesi Mei 2025, pelajar akan memohon melalui program penajaan pengajian tertiary, TESP. Ini syarat umum. Pelajar kena warga negara Malaysia, pemohon ibu atau bapa kena bertaraf bumi putra, tidak menerima pinjaman bagi peringkat pengajian yang sama. Maksudnya pinjaman contoh PTPTN, yayasan-yayasan lain. Kiranya pelajar kena tak ada mohon apa-apa pinjaman lah kiranya. Lepas tu yang ni penting, ibu, bapa dan penjaga serta pelajar tidak pernah disenarai hitam oleh MARA. Pelajar kena semak juga yang ini sebab kebanyakan pelajar dia pernah belajar sebelum ini dan ditaja oleh MARA. Jadi pelajar beranggapan bila dah sambung belajar, pelajar tak perlu bayar pinjaman. Bila tak bayar, MARA dah mula nak kutip hutang pelajar lah, kira pelajar berhutang dekat situ. Jadi kalau boleh tolong semak dengan MARA benda ni. Lepas tu kalau yang tu seterusnya, lepas tu memenuhi syarat kelayakan status sosioekonomi keluarga. Okey, yang ni untuk yang sosioekonomi keluarga, jumlah pembiayaan yang pelajar akan terima sama ada dua lah, bayaran penuh, yuran dan elang sara hidup. Yuran elang sara hidup ni bulanan, yuran akan dimasukkan directly ke UPTM dan pembayaran separuh pelajar hanya dapat yuran sahaja. Akan ikut status sosioekonomi keluarga juga nanti. So ni syarat kelayakan akademik lah. Untuk diploma sebelah sini, degree sebelah sana. Yang ini basic, pelajar boleh cek juga dekat website MARA untuk tahu lebih lanjut. Ni had umur. Untuk diploma 35 tahun dan ke bawah. Degree 40 tahun dan ke bawah. Okey, ini untuk Grab. Saya skip. Okey, ini untuk bayaran balik. Bayaran balik tu bila pelajar dah pernah buat pinjaman sebelum ni, dia orang tanya nak bayar balik tu ada pengurangan MARA ke tak? Ada, MARA sediakan. Cuma kita sediakan jadual ni untuk lebih details, pelajar boleh berhubung dengan pihak MARA lah. Okey, ni. Okey, untuk permohonan anak staf MARA, pelajar boleh directly berhubung dengan staf MARA ni, Nur Raswadi bin Muhammad Nur. Dia yang akan uruskan daripada A to Z untuk bantu pelajar. Okey, ini untuk flow proses pinjaman MARA. Pelajar kena sediakan dokumen sokongan, dokumen set 2. Dokumen set 2 boleh didapati di dalam Student Registration Handbook. Lepas tu pelajar kena scan dokumen dalam bentuk PDF. Boleh tengok arahan dalam sistem permohonan MARA. Lepas tu permohonan MARA hanyalah
online sahaja melalui sistem MyEDULUN. Tarikh mohon akan ditentukan oleh pihak MARA. Untuk setakat ini, kami masih belum menerima apa-apa berita berkenaan tarikh tersebut daripada pihak MARA. Lepas tu, dokumen sokongan boleh dimuat naik dalam sistem permohonan MyEDULUN. Seterusnya, proses semakan. Proses semakan dibuat oleh MARA selepas sistem permohonan ditutup. Pemohon perlu semak sistem permohonan dari masa ke semasa untuk tahu status, supaya pelajar aware sama ada pelajar punya permohonan ni diluluskan ke ataupun ada dokumen yang bermasalah. Lepas tu penyediaan dokumen perjanjian, bila MARA dah keluarkan surat tawaran dan perjanjian, pelajar sendiri kena hantar dokumen tersebut ke kita, ke kami, tidak melebihi 14 hari dari tempoh tarikh kelulusan. Okay, semua dokumen yang perlu diuruskan oleh pelajar selepas terima tawaran hantar ke kami, sebab kami yang akan hantar sendiri ke MARA. Lepas tu yang terakhir, bayaran langsam allowance sahari diri untuk tempoh 6 bulan ke kami pelajar akan diterima selepas dokumen semua lengkap lah dan dihantar ke MARA. Okay, ini contoh dokumen set 2. Yang ni macam saya cakap boleh dapat dalam student registration handbook. Okay, ini contoh website MyEDULUN. So pelajar akan membuat permohonan pinjaman pinjaman pelajaran di website MARA ni lah. Pelajar boleh tengok. So ni cara mohon dia, ikut je apa yang dia nak. Okay, ni senarai yang perlu dimuat naik. So pelajar dah boleh get ready lah dengan dokumen yang diperlukan. Even MARA tak buka lagi, sebabnya at least korang dah prepare. Just kalau ada apa-apa terjadi dengan dokumen tu, korang boleh get ready lebih awal. Okay, ni permohonan. Ni dah bila dah mohon dalam sistem lah, kiranya dah lengkap dah semua dah ada dekat atas, dah settle, akan ada perakuan, just simpan. So bila dah macam ni, warna hijau, status permohonan sedang diproses, maksudnya permohonan awak dah dihantar dan hanya menunggu keputusan daripada MARA sahaja. So pastikan setiap hari, seminggu tu at least check selalu untuk status dia. Okay, so ini penghantaran lah, macam saya cakap tadi, proses hantar dokumen untuk surat tawaran dan perjanjian wajib dihantar ke kita UPTM, sebab kita akan handle penghantaran ke MARA nanti. Okay, yang ni pelajar boleh baca. Untuk individu yang layak jadi saksi dan pengesahan pendapatan, kita dah sediakan dekat sini. Okay, ini kelayakan menjadi penjamin. So kalau pelajar belajar dalam negara, which is memang dalam negara, pelajar hanya perlu satu penjamin saja, warga negara Malaysia. Penjamin ni tak disenarai hitam atau diisytihar muflis oleh MARA. Kalau lah contoh penjamin memang telah disenarai hitam, penjamin boleh buat proses pemutihan di bahagian kawalan kredit MARA. Penjamin hanya layak menjamin 2 orang pelajar sahaja dalam satu masa. Kalau contoh parents, ibu bapa nak jadi penjamin, tiada had umur. Lepas tu hanya salah seorang lah, antara ibu atau bapa. Kalau selain daripada ibu bapa atau penjaga, kena 50 tahun dan ke bawah. Lepas tu kalau gaji di sinilah lebih 500 atau lebih 1000. Lebih 500. Next. Okay, ni dokumen sijil stamp. Sijil stamp ni diperlukan semasa pelajar nak hantar perjanjian. Perjanjian tu akan ada 3 kopi. 3 kopi ni, setiap satu kopi, satu sijil stamp. Satu sijil stamp, dia punya nombor sijil stamp tak boleh sama. So maksudnya 3 perjanjian, 3 surat perjanjian, 3 sijil stamp nombor yang berbeza diperlukan. Lepas tu, ni borang pengesahan pendapatan. Okey, borang pengesahan pendapatan ni untuk parents yang tiada slip gaji ataupun mak dan ayah tak bekerja. Macam mak suri rumah pun kena isi benda yang ni. Okey? Okey, yang ni contoh penyata account bank memang diperlukan untuk pihak MARA. Okey, yang ni untuk pinjaman PTPTN. Saya brief secara general je. Okey, contohlah bila staff
Bersa explain, oh first semester awak tak layak pinjaman MARA sebab pointer awak bawah 3 contoh. Awak pun kata, oh tak apa, saya nak apply PTPTN nanti. Bila pointer saya dah naik, saya nak apply MARA. Sekarang pihak MARA dah tak ada macam tu. Once awak dah ada pinjaman, awak beranggapan tak layak memohon MARA. Jadinya, first semester, kalau betul awak nak PTPTN saja, PTPTN awak bring forward sampai habis. Ataupun awak nak MARA, first semester awak kena bayar sendirilah. Next semester baru mohon pinjaman MARA. Macam tu. Okay, ni syarat pinjaman PTPTN. Kena warga negara Malaysia, 45 tahun ke bawah, dapat tawaran ke IPT. Tempoh pengajian tak kurang setahun dan dah buka akaun SSPN Prime. Okay, ni jumlah pembiayaan PTPTN. Macam saya cakap, PTPTN dia takkan cover sepenuhnya. Susahlah kita nak jumpa. Paling-paling pun 75%, so 25% lagi pelajar kena taja sendiri. Okay, ini contoh jadual permohonan PTPTN. So berkemungkinan bila pelajar intake sesi Mei dah nak masuk, pelajar boleh mohon yang inilah. Sesi yang ni, tarikh tutup 31 Mei. Ni sistem dia. Untuk PTPTN, permohonan PTPTN, pelajar boleh tengok dekat website diorang. Ini contoh muka depan website diorang. Ini permohonan pinjaman baru, ni carta alih lah. Carta alih ni maksudnya cara pelajar nak mohon pinjaman PTPTN. Pelajar boleh rujuk dekat sini. Okey, selepas pelajar mendapat kelulusan permohonan dan telah mengesahkan perjanjian pinjaman PTPTN, sila email salinan tawaran PTPTN ke email bersa. So ini pelajar kena maklumlah, dah dapat pinjaman, dah dapat tawaran, pelajar wajib bagi salinan tawaran PTPTN kepada kita untuk kami mengemas kini pelajar punya tajaan. Okey, selain daripada MARA dan PTPTN, kita juga ada beasiswa Yayasan Budi Mas. Pelajar boleh baca ni lah. So, syarat dia kena minimum 5A dalam SPM ataupun CGPA 3.5 dalam STPM. Lepas tu ni syarat ni juga kena berumur bawah 25, income household 4,000 dan ke bawah. Okey, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih.